Ini adalah dual purpose jacket yang wajib korang beli. Hari ni aku nak review untuk korang satu jenis jacket parka tapi boleh pakai untuk pergi ride tau. Korang tengok macam aku pakai ni. Ini adalah parka jacket tetapi dia ada padding dekat tangan. Okey, kiri kanan ada padding. Dekat bahu pun ada padding juga. Okey, kiri kanan dan juga di bahagian belakang pun ada padding juga. So, untuk jaket ni kan dia tak nampak sangat macam jaket ride tau. Bila korang pergi ride, kata nak pakai daily kan, pergi kerja balik kerja, pakai jaket macam ni, tak adalah nampak macam beria sangat nak pergi ride tu. Untuk jaket ni kan dia ada hoodie juga. Ni tengok hoodie dia ni. Okay, nampak tu? Tapi kalau korang tak nak pakai hoodie ni, dia ada zip kat belakang sini tau. Korang boleh cabut hoodie ni, boleh buka. Kalau tak nak, korang buat je macam ni. Biar je macam tu. Untuk jaket ni datangkan dengan satu compartment zip kat depan sini. Right, compartment zip dia korang boleh letak barang keperluan yang lain lah. Macam kad ke, access kad kunci letak kat sini. Kemudian ada lagi poket guna clip kat sini. Nampak tu? Okay, dia guna clip macam buckle kat sini. Alright, ada poket kiri dan juga poket kanan. Nampak tu? Okay, korang tengok bahagian dalam dia macam mana tak? Ni bahagian dalam dia. Dia guna material jaring-jaring macam ni, so selesa lah kita nak pakai. Alright, untuk jaket ni kan, harga dia pun bagi aku sangat berbaloi lah. Sebab apa, kenalah dengan dia punya design dan juga dia punya function tu. Aku boleh cakap ini adalah dual purpose jacket yang wajib korang beli. Kalau korang selalu pergi ride lah. Okay, kalau korang rasa korang berminat dengan jaket macam aku pakai ni, korang order je dekat Black Coding di bawah sekarang.